Bertambah sejarah Indonesia kembali jadi harimau bersih La ilah. Apa dia tutup? Dia kata bising. Apa tutup, okey? La ilaha illallah. Apa? Random betul Afwan ya. Orang lain sanggup bayar tiket mahal-mahal nak dengar Datuk Siti menyanyi. Sekali Afwan datang terus tutup je pula tu. Tahu ibu tengah nyanyi ni. Bising dia cakap. Bagi sekian saja lah. Sampai situ dia bagi nyanyi, okey? Ibu nyanyi pula dia datang pula dah Afwan ni. Gelak dia orang. Selama dia cakap ibu bising lah. Afwan? Hey, Afwan? Tu anti-anti semua nak tengok ibu nyanyi. Apa kata ibu bising? Bising ke? Ayo. Kelakar lah Afwan ni. Afwan tahu ke tidak ya mak dia penyanyi nombor 1 Malaysia ni. Okey lah. Dah. AI dah masuk. AI dah masuk. Ha? Siapa? AI. AI? Hai. AI tu dah tengok lah kita kalau salah cakap ke apa nanti dia block. Jangan. Okey, bye-bye lah. Ni Afwan cakap sampai di situ saja nyanyian kita. Rasanya Afwan seorang je yang berani tutup lagu Datuk Siti tu ya. Katanya bising Afwan nak main telefon ni.